Aduh, Iza. Azan dulu tau. Okay, bye. Okay. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni saya nak pergi kenduri kahwin kawan sekolah menengah. Dia macam tak tahulah, saja nak buat vlog, saja buat konten. Sebab Azhar dah lama gila tak jumpa kawan-kawan sekolah menengah Azhar. Mungkin kat sana nanti ramai kot yang akan kita jumpa. Saya je buat vlog ni untuk kenangan. So kita nak pergi Beranang, kendurinya dekat Beranang. Tapi sebelum tu kita nak pergi ambil Izzah dulu dekat Ampangan. And then kita akan terus gerak lah. So bye, kita gerak dulu, kita pergi ambil Izzah. Bye. Izzah dah sampai guys. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai contact lens. Wow. Itu setting Izzah pakai contact lens. Tak pernah tengok? Tak. Hi guys. Jom kita pergi kahwin. Ya, bukan pergi. Okay guys, so jom kita gerak. Saya buat vlog hari ni sebab pergi suruh-suruh. Okay, jom guys. Bye. Bye. Okay, hari ni kita debut Izzah. First time Izzah masuk vlog Azhar. First time? Kau pernah masuk ke? Pernah. Bila? Tak ingat lah. Tapi ada lah. Oh, okay. Bye guys. Bye. Jumpa nanti. Ibu. Waktu Azhar jumpa dia, Azhar tak pernah buat vlog dengan dia. Dia seru tak? Dia tak pernah masuk. Tengok, dia select. Siapa je boleh masuk dia punya itu. Azhar. Happy birthday. Ada orang tu tak wish lagi. Select tu. Guys, birthday saya 10 hari bulan. Tapi ni vlog ni 13 hari bulan. Okay lah, dah dapat 3 hari. Berapa hari bulan kan? Cuba kira sekejap. Bulan ni dapat 3 hari dah. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, bahagia selalu. Amin. Elah awak, saya ada cerita sikit ni Zah. Okay guys, bye. Cerita sekarang. Tutup. Guys, Rina ajak bergosip guys. Sabar. Bye guys. Bye. Ni lama ni tak jumpa. Awak ni dah selamat ke? Dah menikah belum? Dah. Alhamdulillah. Lama gila tak jumpa dah tak? Maksudnya tiba-tiba berjumpa jadi tulang. Jadi bridesmaid pula. For the first time. Ya, masuk vlog. Saya tengok je. Oh my god. Belakang sikit. Yelah, Azhar kau sekolah akak lah. Ya Allah, mama ni ada sekolah menengah. Kau sekolah menengah. Tak ada Gigi. Hai Gigi. Halo. Weh, kena tunggu Kina datang ke? Tak tahu. Mana dia weh? Nak tanya lah. Yang depan tu sebelum tiba. Tak ada ke? Rasanya diorang just macam kita apply, lepas nanti dia bagi tahu kita dah berjaya. Tengah TV. Mana? Dah makan dah. Please make up dia terlalu apa ni? Macam pink. Aku mana biasa pink. Tengok muka aku garang pink. Terus dia tak kena. So macam kena muka macam ni. Macam tak adalah macam garang sangat tapi macam pol. Ayu. Dia memang tantrum dari tadi weh kalau yang hilang. Patutnya mak aku yang kena minta maaf. Dagat. Tina, kena love. Video ni? Ya, aku buat vlog. Kau masuk vlog aku. Orang yang masuk vlog tu yang patut happy bukan kau. Oh, gerak sendiri tu. Kelinsa biru. Oh, yang tak ada tu. Dah ada belum? Jauh ke jalan dia. Kat Island. Kina jom lah. Aku tak makan dah guys. Main nancing kau. Itu kau skor rendah lah. Yang kau cerita tu ke? Dah lama kan? Sabar jap. Kina. Orang Melaka. Assalamualaikum.
Emosi lagi. Korang dari KL ke? Dari Kelang. Kamu kerja Singapura. Kau dah buat apa? Aku dah 2 hari. Ni vlog aku tau. Dia kata you suruh buat ni. You suruh buat. Aku main je Kina. So korang masuk vlog aku lah. Kina lepas ni kita dah boleh jalan-jalan tak naik motor. Kau tahu tak dia bawa aku naik motor kan? Sumpah. Sumpah macam dah rempit. Dia tak sini. Aku cuma tahu buat duit. Aku ada video dia pergi kedai pakai helmet. Dia masuk kedai, semua kedai pakai helmet. Sebab dia kata malas. Ya Allah. Yang ni lah geng-geng zaman sekolah menengah. Dia sumpah. Separing tu. Tanja kan? Tanja kenapa? 25 eh? 25 free. 25 free. Okey, kita orang punya 26. Lah macam ni. Tak boleh join dah pula sekarang. Kau ni kat mana? 31. Dekat Nampaklah macam Orangnya ni kau tak kata. Kan? Kau macam ni. Aku tak reply kau pun. Oh, biar gila. Kina tak suka aku bagus lah Kina. Bagus. Sebab Acik suruh. Tak tahu dia tak suruh aku. Aku mesti dah pergi gila, takkan dah pergi. Kau pun dekat je. Nampak kat aku. Hati tinggi sikit kan? Kumpul rosak. Okey. Cuba tunjuk balik. Tunjuk apa? Yang paling kepala tu. Oh ni. Tak nak. Dah bukan ni. Kenapa dia duduk sini? Mana gambar api paling kepala ni? Weh ni. Kau tengok ni. Hati pun Diam sikit ni. Ni majlis orang. okey. Kalau tak duduk Kelantan je. Hai. Ni KL. Tak terpaksa kena buka pula. Ini yang pergi. Dah. Bye. Bye. Tak nak layan. Kau tak sampai esok ni. Bye. Ni juga. Bye. Bye di Yusra. Siapa yang kereta? Ada Yusro jalan kot. Makin awal. Siapa nama? Lagi lawa daripada kau. Siapa nama aja? Bicara Safwa. Safwa. Lepas ni aku sebut Safwa je, tak sebut Yusra. Sebab dia lagi lawa daripada kau. Adik kau tak pakai 16 pun lawa dah. Masa aku nak kena jual balik lah. Kau kena pakai 16 pun. Bye. Bye. Aku share album. Nak drive ni 1 jam. Lagi 2 jam. Kau share album sekarang lah. Airdrop boleh so Izzah buka airdrop. Nanti Izzah buka buka share album lah. Dia masukkan. Okey. Nanti tak banyak lah nak. Alah, kata phone baru. Kau nak pergi kan? Bye, Lelok. Bye. nampak ke? Nampak. Bye. Hati-hati. Alright. Dah serban eh? Okey, hati-hati. Alright. Bye. Okay guys, so ni keluar. Ke sini keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, dah settle kenduri Amani. Dah settle, sekarang dah pukul 2.35.
Setelah sekian lama Azhar tak jumpa diorang, apa perasaan Azhar? Okay, setelah sekian lama tak jumpa, happy kot. Happy lah kan tak jumpa. Happy kot. Happy lah sangat. Happy lah happy. Sebab dah lama tak jumpa. Sebab dah lama tak jumpa. Betul. Kita orang dah lama, Izzah dengan Azhar dalam gila tak jumpa budak-budak sekolah. Dari zaman bila? Ada yang dari zaman sekolah memang tak jumpa langsung. Betul. Lepas tu ada je yang jumpa beberapa kali, tapi itu dah lama gila tak jumpa. Betul. So ini macam sumpah seronok. Alhamdulillah. Seronok. Lepas tu lagi seronok bila orang daripada kawan-kawan kita gila-gila dulu. Ajak pula. Lepas tu dapat invitation kawan pula. Sumpah seronok. Faham tak? Betul. Azhar bila? Saya lambat lagi. Izzah next month dia kata. So, apa ni? Dengan siapa? Entah. Dengan siapa tak tahu dek. Tak tahu. So, itu je lah guys. So, thank you for watching. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Bye. bye. Assalamualaikum.